Warren Buffett dan BYD. Pelaburan Warren Buffett dalam BYD dari 230 juta USD ke bilion dolar. Bagaimana beliau lihat apa yang orang lain tak nampak? Ramai kenal Warren Buffett sebagai legenda pelaburan, tetapi tak ramai yang tahu salah satu pelaburan yang paling untung beliau bukan di Amerika tetapi di China dalam sebuah syarikat kereta elektrik bernama BYD. Apa yang berlaku sebenarnya? Pada tahun 2008, melalui syarikat pelaburannya Berkshire Hathaway, Buffett membeli hampir 225 juta saham BYD dengan nilai sekitar 230 juta US dollar, bersamaan kira-kira 10% pegangan dalam syarikat tersebut. Tapi idea ni bukan datang dari Buffett sendiri, ia datang daripada Charlie Munger, rakan baik beliau yang diperkenalkan kepada BYD oleh pelabur legenda lain, Li Lu. Berapa banyak untung Buffett buat dari pelaburan ni? 25 kali ganda. Pegangan itu pernah bernilai antara 6 bilion US dollar hingga 8 bilion US dollar pada harga yang paling tinggi, kenaikan lebih 2000% sejak tahun 2008. Apakah rahsia kejayaan BYD? Kawalan penuh rantaian bekalan, bateri, chip dan lithium semuanya dihasilkan sendiri. Inovasi yang konsisten seperti bateri blade dan sistem pemanduan automatik. BYD juga ada dominasi pasaran, pernah kalahkan Tesla sebagai penjual EV terbesar dunia pada hujung 2023. Margin keuntungan tinggi, lebih tinggi daripada Tesla, BMW dan Toyota. Kenapa Buffett mula jual pegangan BYD sejak tahun 2022? Yang pertama, sebab nak ambil untung. Harga saham dah naik tinggi, masa sesuai untuk cairkan keuntungan. Yang kedua, urus risiko supaya tak terlalu bergantung pada satu pelaburan. Yang ketiga, risiko geopolitik sebab US dengan China semakin tegang. Yang keempat, kurang pendedahan. Bila bawah 5%, tak wajib umum setiap kali nak jual. Walaupun jual, BYD tetap gergasi. Buffett dah mula keluar, tetapi BYD kekal peneraju global dalam EV dan bateri. Malah, kini orang tak lagi kenal BYD sebagai syarikat yang disokong Buffett. Sebaliknya, sebuah kuasa besar otomotif dunia. Kesimpulannya, ini bukan sekadar cerita tentang seorang jutawan yang beli saham dan jadi kaya. Ini kisah tentang melihat potensi lebih awal dari orang lain, percaya pada pengurusan yang cemerlang dan sabar tunggu masa yang tepat. Pelaburan jangka panjang dalam syarikat berkualiti boleh ubah nasib anda. Kadang-kadang peluang terbaik datang dari tempat yang paling kita tak jangka.